Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-29. Sekali lagi kita jumpa dengan malam yang ganjil. InsyaAllah masih ada lagi peluang di penghujung kita untuk di malam Lailatul Qadar. InsyaAllah semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Berbalik kita kepada tajuk yang di akhir-akhir Ramadan ini ialah tajuk kita nak buat satu checklist lah dalam sempena kita menyambut Ramadan. Kita begitu bersemangat, seperti mana saya petik kata-kata, saya lupa sama ada tabi'in ataupun tabi'in, nama dia Mu'alla Al-Fadli nama dia mengatakan, menukilkan kisah di mana para sahabat mereka begitu beria-ia bila untuk menyambut berkhabaran Ramadan. Maknanya 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah bersiap sedia. Yang ni mereka berdoa, berbagai-bagai bentuk doa, dan di antara yang dilazimi ialah Allahumma ballighni Ramadan ataupun Allahumma ballighna Ramadan. Maknanya doa untuk memanjang umur, doa untuk kita menemui ataupun berkesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kerana mereka betul-betul meyakini betapa besarnya, betapa mulianya, betapa keberkatan yang tidak ternilai di bulan Ramadan. Maka mereka berdoa bulan demi bulan sampai bulan Ramadan. Maka ketika itu mereka pulun habis-habisan setiap amalan yang mereka rasakan arahan Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala, daripada berdoa, daripada istighfar, daripada bertaubat, daripada baca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, dan apa-apa sahaja yang disyariatkan, mereka pulun habis-habisan, tak bagi peluang. Langsung mereka tidak ada rehat sepanjang bulan Ramadan. Itulah sahabat, di mana sifat-sifat radhiyallahu anhum, sifat-sifat yang mana Allah meredai mereka semua untuk menjadi syurga. InsyaAllah semoga kita Allah pilih juga untuk mengikuti golongan sahabat ini, insyaAllah. Dan selepas sahaja dalam bulan Ramadan, selepas mereka begitu bertukar lumus untuk memenuhi tuntutan bulan Ramadan, maka 6 bulan selepas itu mereka satu bab lagi, iaitu mereka berdoa lagi. Yang pertama berdoa, dia beramal. Yang ketiga berdoa. Berdoa apa? Supaya Allah menerima amalan-amalan mereka, supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Tengok maknanya sahabat tidak lekang daripada berdoa kepada Allah, kerana mereka meyakini dengan rahmat Allah saja, dengan ihsan Allah saja yang mampu menjadikan mereka semua ahli syurga. InsyaAllah kita termasuk dalam golongan ini. Maka kembali kita pula kepada tajuk malam ini. Kita nak tengok sejauh mana kita boleh memenuhi tuntutan ini. Kita pun, saya nampaklah 5 tahun ke belakang ini, semenjak Syekh Qadir kita ini datang menjadi imam kita, saya rasa kita memenuhi tuntutan lah dengan berdoanya, dengan mengajinya, dengan bertadaburnya, dengan kita qiyamul lailnya, berbagai, insya-Allah, alhamdulillah. Dan daripada 1 Ramadan hingga 29 Ramadan kita punya Jumaat pun hampir sama. Kalau 3 saf saja. Tapi sebelum tu 1 hari bulan hingga 15 hari bulan separuh tinggal 1 saf saja. 15 hingga 20 tinggal setengah saf.
10 ke 30 tu 3 orang tinggal saja. Pasal masing-masing sibuk dengan nak sambut perayaan. Maka jauh sangat dengan perbezaan sekali. Alhamdulillah, dengan berkat bulan Ramadan, dengan berkat amalan-amalan kita, insya-Allah sunnah kita telah beramal dengan syariat, dengan sunnah yang Nabi tunjukkan sepanjang bulan Ramadan ini. Cuma sejauh mana kita boleh bertahan? Bila habis Ramadan saja sehari 2 hari lagi, kita akan sambut Idul Fitri, kemenangan kepada fitrah, yakni kemenangan setelah kita berempas-bulas beramal, kita menang. Menang apa? Menang untuk pergi ke syurga Allah. Jadi untuk pergi ke syurga Allah ini, itu perlu adakah kita istiqamah selepas ataupun kita mengambil contoh-contoh amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan. Setiap amalan kita buat sekarang ini, adakah kita boleh istiqamah untuk seterusnya? Kalau kita tidak istiqamah sepenuhnya, kita tak berhasil dalam bulan Ramadan kita. Pasal dalam bulan Ramadan kita ini, banyak hadis-hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min zambi. Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ikhtisab, dengan penuh rasa nak penuhi ganjaran yang Nabi janjikan, yang Allah janjikan, maka ketika itu Allah akan ampunkan segala dosa-dosa lampau kita. Bila Allah ampunkan segala dosa-dosa lampau kita, maka maka di sinilah Allah akan wujudkan istiqamah yang berterusan daripada selepas Ramadan ini hingga ke seterusnya. Kita terus istiqamah. Istiqamah ini banyak hadis-hadis mengatakan walaupun sikit tetapi kita berterusan. Itulah Nabi sangat-sangat menyukai orang yang istiqamah ini. Berbalik kita kepada tajuk kita lah. Belum tajuk lagi, baru pembukaan. Baru pembukaan baru tu. Jadi bila kita dah tahu bila Allah ampunkan dosa kita, barulah amalan kita Allah akan permudahkan untuk amalan-amalan seterusnya. Apa dia amalan-amalan seterusnya? Kita buat checklist kita. Yang pertama ialah tahap berdoa kita, tahap istighfar kita, yang ketiga tahap taubat kita. 3 perkara ni. Kenapa 3 perkara ni? Kerana 3 perkara inilah saja ketandaan dosa kita Allah akan ampunkan. Banyak sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku tak kisah Allah makbulkan doa aku, tak makbul dosa aku kisah ialah bila Allah tak bagi aku peluang untuk berdoa kepada Allah. Allah tak bagi aku peluang untuk beristighfar kepada Allah. Allah tak bagi peluang untuk aku bertaubat kepada Allah. Kita kena ada perasaan macam ini. Kena ada perasaan bila kita lupa berdoa hari-hari, bila kita lupa istighfar hari-hari, bila kita lupa nak bertaubat hari-hari, itu ketandaan Allah melupakan kita. Bila kita ada perasaan ikhtisaf, merebut ganjaran Allah janji ini, maka dengan itu saja baru ketandaan Allah bagi peluang kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama challenge kita kena ada selepas puasa ini, kena hadiri dalam hati kita setiap masa doa, istighfar dan bertaubat. Yang kedua, cek kita yang kedua, kalau sebelum ini kita boleh apa? Boleh bangun solat tengah malam. Dengan Syekh Qadir kita ini, daripada pukul 4 pagi hingga pukul 5 pagi, 1 juzuk kita boleh bangun, kita boleh semalam-malam boleh tahajud, boleh bertaubat semua sekali. Tapi selepas ini, ada kita boleh meneruskan amalan-amalan ini. Kalau tak boleh juga, maka kenapa kita semacam itu? Kerana ada sesuatu yang tak betul ketika kita dalam puasa kita ini. Kita bukan ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kerana Ramadan tersebut. Bila ada keikhlasan, ketika itulah sepanjang masa kita akan beramal dengan amalan-amalan seumpama ini. Kena usahakan yang kedua. Dan yang ketiga, ini pun paling penting jugalah. Ini paling penting juga ialah kita perlu menjadikan Al-Quran sebagai kehidupan kita.
Kalau sebelum dalam bulan Ramadan ini, pagi dengan Al-Quran, pagi dengan tadabbur Al-Quran, tengah hari dengan Al-Quran, tengah hari dengan tadabbur, petang pun kita baca, dah asyik kita baca jalan lain, pagi pun jalan lain, malam kita bertadabbur lagi. Berbagai-bagai bentuk. Lepas tu malam pula kita baca kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita, baca panjang-panjang, maka kita jadi ahli Quran. Ibnu Qayyim mengatakan, dia kata, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyelamatkan kita, tidak ada sesuatu pun boleh membahagiakan kita, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyelamatkan kita kecuali dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran saja, kata-kata Ibnu Qayyim, yang boleh menyempurnakan segala amalan kita, menyempurnakan kebahagiaan kita, menyelamatkan kita semua dengan Al-Quran ini. Jadi nak kata nak, Al-Quran kita kena betul-betul menjadikan dia sebagai sebahagian hidup kita. Kita baca Al-Quran kerana Allah Ta'ala, bertadabbur Al-Quran kerana Allah Ta'ala. Al-Quran sebagai nyawa kita. Tak baca Al-Quran, seolah-olah kita dalam nazak. Nak habis nyawa lah kita ni. Kita lupa dengan Al-Quran. Begitulah kata-kata Ibnu Qayyim yang dia nak sangat supaya kita semua nak pasti kita selamat. Tak boleh elak daripada Al-Quran. Jadi sebenarnya, apabila keadaan kita rasa malas, ketandaan dia. Bila dia selepas raya ni, selepas hari kemenangan, kita tewas lagi, maka kita kena meyakini bahawasanya ada sesuatu yang tak betul dalam diri kita. Kenapa? Musuh nombor satu kita itu telah datang menjadi kawan kita, yakni Qarin. Qarin akan datang dengan kita dengan dalam bulan puasa, dia diikat, dia ditambat. Maka walaupun nafsuat ada, tapi kita lebih lagi menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila selepas raya ini, syaitan kata, jin kata, tunggu dulu, okeylah, boleh. Sekarang aku dah jaga, aku dah dilepas. Aku akan datang menjadi kawan kamu balik. Dia berbalik semula. Maka syaitan akan mengerumuni kita balik. Nak kita lupa dengan Al-Quran tadi. Tetapi bila kita baca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, dia akan lari balik. Kerana wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak ambil pengajaran Al-Quran, Allah akan letak syaitan menjadi teman setia kita. Tu kan syaitan akan datang balik. Syaitan berebut datang kita balik bila kita jauh dengan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, saya baca sekilas pasal untuk tambahkan berkata, kita akan tengok ayat-ayat Allah. Bercakap saja tak jadi. Dengar kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika kamu ditimpa, kamu waswah, rasa malas nak bangun tengah malam tahajud, rasa malas nak mengaji Al-Quran, rasa malas nak infak, rasa malas nak baik segala-galanya, maka ayat Allah memberitahu kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Jika kamu, itulah godaan syaitan. Syaitan yang dilepas tadi telah menjadi kawan kita, membisik pada, relaxlah kawan, kamu dah bekerja penat dah masa bulan puasa, sebulan kamu tak tidur malam, kamu bersenggang urat, bersengkam mata, nak baca ayat-ayat Allah, nak berinfak. Kamu relax dulu, bulan depan kamu start balik. Itulah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Jika ini ada, syaitan telah masuk pada kamu, menggoda kamu, membisik kamu. Apa cara nak buat? Allah kata, bila kita rasa malas, maka fasta'iz billah, mintalah perlindungan Allah. A'udzubillah. Sama solat. Bila kita mengantuk saja, ingat sana, ingat sini, ingat nasi dagang, ingat nasi biryani, pusing kiri, a'udzubillah, isyarat ludah. Pasal syaitan akan lari bila kita jual nama Allah. Syaitan cukup takut dengan kita bergantung dengan Allah, kerana syaitan ini tuan dia Allah Subhanahu Wa Taala. Fasta'iz billah innahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bila kita bergantung dengan dia, Allah akan halau syaitan-syaitan tersebut, maka syaitan takut dengan kita. Saja, okey. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'if. Orang yang bertakwa, orang takwa, bila ada perkara-perkara was-was ini, maka mereka tahu itulah minasyaitan. Itulah
hasutan daripada syaitan. Maka bila kita orang beriman, kita dah dengar cerita-cerita macam ini, maka orang bertakwa tazakkaru. Kita akan ingat inilah kejahatan syaitan tadi, maka kita kena beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faizahum mubsirun, maka dengan itu juga Allah kata kita akan Allah bukakan apa dia jalan-jalan yang benar. Kita rajin balik nak berinfak, rajin balik nak baca Quran, rajin balik nak bangun tengah malam, rajin balik nak buat baik. Pasal apa? Pasal kita bergantung dengan Allah atas sifat-sifat atau bisikan-bisikan syaitan tadi. Saya rasa dah memadai dah rasa. Mata berkuyu semua dah ni. Jadi kesimpulannya, nak pastikan kita akan istiqamah seumpama satu Ramadan hingga 20 ataupun 30 Ramadan ini, maka ingat bila kita malas saja, biasanya setiap waktu petang mula nak bakar sampah lah. Mula nak bakar sampah, masbuklah maghrib. Bila nak masuk Zuhur, mula nak menyenggeng sekejap, masbuklah kita. Masbuk Zuhur, masbuk Asar, masbuk Maghrib. Sepanjang masa masbuk saja. Pasal apa? Pasal itulah bisikan syaitan yang membisik kita supaya relax kawan, relax kawan, cukup dah amalan kamu. Ini maka untuk halang syaitan tadi daripada ganggu kita beramal dengan ayat-ayat yang seumpama ini, maka Allah kata jual nama aku fasta'iz billah. Maka ketika itu juga insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan-urusan kita. Maka bila kita dengar ayat-ayat yang seumpama ini, maka saya buat satu kisah lah. Pasal penutup dengan satu kisah. Kisah ini kisah yang popular. Kisah popular menandakan besarnya di bulan Ramadan, besarnya pahala-pahala yang kita buat selepas bulan Ramadan ini, di mana satu kisah dalam hadis sahabat bermimpi, bermimpi di mana dia nampak dalam mimpi beliau, bismillah, ada dua ahli syurga. Dia bermimpi, dia bersama dengan tiga orang lah, dia dua sahabat tu di pintu syurga. Maka dia bermimpi, iaitu malaikat, maka dalam hadis panjang begini kisah dia. Biar kita baca dulu. Maka malaikat akan panggil, malaikat keluar dalam pintu syurga tadi, dipanggil orang pertama masuk syurga. Sekejap panggil orang kedua masuk syurga. Untuk dia ni, dia suruh kembali balik pasal belum tempoh kematian dia lagi. Maka dalam hadis ini ceritakan orang yang pertama, dua yang pertama ini pagi tu bila bangun tidur, dia pergi cerita dengan sahabat. Sahabat pun tajuk. Pasal apa? Pasal sahabat dengar cerita ini di mana kisah dua ahli syurga ini ialah dua orang yang pergi berjumpa Nabi semasa dia jahiliah lagi. Dia pergi jumpa dengan Nabi, maka Nabi cerita tentang agama, maka mereka berdua masuk Islam. Bila mereka berdua masuk Islam, maka direngkahkan cerita, dia berjihad. Dia ada perang ketika itu, dia berjihad, maka ditakdirkan orang yang pertama meninggal, orang yang kedua tak meninggal. Jadi kedua-dua yang ditengok tadi yang meninggal. Seorang meninggal kerana mati syahid, seorang lagi setahun lepas itu baru dia meninggal, setelah dia solat, dia baca Al-Quran, dan hadis semua ceritakan dia berpeluang untuk melaksanakan sebulan dalam puasa dalam bulan Ramadan. Maka berbalik cerita balik, maka bila dia ni sedar, sahabat ni sedar, dia pergi jumpa Nabi. Nama dia kalau tak ingat saya Talha Ubaidullah, saya cek baliklah hadis ni. Hadis pada dia. Maka dia pun cerita tajuk sahabat tadi, mereka pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah. Pelik dah. Tadi aku mimpi dia kata orang yang mati syahid tadi masuk syurga lambat. Orang yang mati setahun lepas dia mati syahid masuk syurga awal.
Jadi untuk aku dia kata untuk dia sendirilah. Malaikat halau dia. Irji' dia kata fa innaka lan ya'ni lana ba'du. Kembali kamu bukan mati lagi. Tapi yang dua tadi yang mati bukan perang, bukan syahid, masuk syurga awal. Kenapa? Maka Nabi tanya benar semua sekali. Dia kata, Nabi ceritalah. Kerana apa? Kerana setahun usia yang Allah beri selepas orang yang mati syahid tadi, maka dalam setahun tadi dia beramal dengan banyak lagi. Maka nak ceritanya betapa nikmatnya kita Allah beri peluang untuk Ramadan demi Ramadan, Ramadan demi Ramadan. Setahun kita, dalam hadis tadi, setahun kita diberi tempoh untuk beramal dalam bulan Ramadan dan beramal pada ketika kita yang lain. Kita mendaluhi daripada orang yang mati syahid. Masya Allah. Orang yang mati syahid ini mati terus syurga. Rupa-rupanya bila kita hidup setahun, berpeluang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan sempurna, kita lebih cepat lagi daripada orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi gunalah peluang kita berdoa dengan Allah, Allahumma ballighna Ramadan, supaya umur kita panjang, boleh kita jumpa lagi Ramadan tahun depan. Supaya apa? Supaya kita boleh masuk syurga lebih cepat lagi daripada orang yang mati syahid. Kesan daripada kita berpeluang beramal dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.